Selamat datang ke sesi kupasan mendalam kita. Hari ini kita nak tengok satu bahan yang anda kongsikan, petikan bertajuk bijak digital. Menarik tu. Fokus kita kali ini memang kena pada masanya. Dunia digital dan anak-anak kita. Topik ni sentiasa hangat kan? Betul. Sentiasa jadi perbuanan. Sumber ni dia tengok macam mana budak-budak sekarang ni makin awal dapat gadget, kenal skrin semua. Jadi persoalannya bukan nak larang terus ke tak. Itu macam susah sikit kan zaman sekarang. Tapi lebih kepada macam mana kita, mak ayah ataupun jaga ni boleh navigate dunia digital ni dengan lebih bijak lah bersama diorang. So, misi kita hari ni, kita nak tapis. Nak dapatkan panduan praktikal dan apa-apa pandangan bernas dari bahan ni. Tepat sekali. Petikan ni memang digariskan pentingnya balance, keseimbangan tu. Dia bukan tengok risiko je. Tapi dia akui juga teknologi ni ada baiknya kalau kita guna betul-betul. Macam pembelajaran interaktif, kemahiran abad ke-21 kan? Kreativiti, penyelesaian masalah. Jadi poin utama dia, kita nak anjak daripada anak tu jadi pengguna pasif kepada pengguna yang lebih bijak, lebih celik digital. Anjakan tu menarik. Okey, jom kita mula dengan soalan asas tu. Kenapa sebenarnya kawalan dan literasi digital ni penting sangat? Apa yang bahan ni kata pasal tarik tali antara manfaat dengan risiko ni? Okey, jom kita kupas part ni. Sumber ni memang dia tak nafikan lah teknologi ni ada bagusnya. Dia sebut macam mana apps belajar, video pendidikan, game yang rangsang otak sikit, boleh buat belajar lagi seronok. Gadget ni macam alat bantu mengajar zaman moden lah, kan? Boleh sokong kemahiran masa depan diorang. Susah nak tolak tepi potensi ni. Ya, potensi tu memang ada. Tapi, kat sinilah datangnya pasal keseimbangan tadi. Bahan ni ada bagi warning juga, agak serius jugalah. Pasal risiko kalau tak ada kawalan. Terutama untuk budak-budak kecil. Dia rujuk kajian yang kata masa skrin berlebihan ni boleh curi masa tau. Curi masa? Maksudnya? Maksudnya, masa yang sepatutnya dia main bebas, dia interact dengan orang depan-depan, buat aktiviti fizikal, semua tu terganti dengan skrin. Padahal aktiviti tu semua bukan suka-suka je. Itu asas penting untuk kognitif, emosi, fizikal dia nak develop sihat. Kalau asyik skrin je, risau juga kesan dia kat perkembangan anak tu. Curi masa tu, kuat juga gambaran dia. Dan kesannya bukan setakat perkembangan asas je lah kan. Saya rasa ramai mak ayah boleh relate dengan kesan lain yang nampak hari-hari. Apa lagi sumber ni kata? Memang ada lagi. Petikan ni ada rujuk kajian lain yang kaitkan masa skrin melampau ni dengan contohnya kualiti tidur. Anak jadi susah nak tidur, tidur tak lena. Oh, yang tu biasa dengar. Lagi satu, fokus belajar pun boleh kacau. Hubungan sosial depan-depan pun boleh kurang sebab banyak interact kat skrin je. Malah boleh jadi punca masalah tingkah laku sikit. Bukan semua masa skrin tu sama je. Kualiti tu penting. Kualiti? Macam mana tu? Maksudnya, apa kandungan dia tengok? Anak tu tengok sorang-sorang ke atau ada mak ayah teman? Interact sekali. Benda ni beza besar tau, kualiti interaksi tu. Jadi bukan kira jam semata-mata. Kena tengok buat apa masa tu. Ni penting ni. Kalau macam tu, macam mana kita nak capai balance dengan kawalan ni? Sumber ni ada sentuh pasal guideline pakar antarabangsa, kan? Ya, ada dia ringkaskan sikit. Contohnya dari WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Dia punya guideline agak tegas jugalah. Untuk bayi bawah setahun, langsung tak ada skrin. Kosong. Ni cabaran besar ni untuk mak ayah zaman sekarang. Lepas tu untuk umur 2 hingga 4 tahun, dia kata kurang dari sejam sehari. Lepas tu dia tambah lagi. Lagi sikit, lagi bagus. Sejam je untuk skrin suka-suka. Macam sekejap sangat kan? Bukan had masa ketat sangat, tapi lebih pada perlu ada pengawasan. Tujuannya nak pastikan skrin tu tak kacau tidur cukup, tak halang aktiviti fizikal, tak jejas interaksi sosial kat dunia nyata. Ada juga panduan lain disebut. Untuk 2 hingga 5 tahun, had 1 jam atau kurang untuk skrin rekreasi je. Maksudnya bukan untuk belajar formal lah. Kat sini makin menarik ni. Sumber ni betul-betul gariskan, fokus kita bukan patut pada berapa lama je, tapi lagi penting macam mana skrin tu diguna. Ini betul-betul ubah cara kita fikir pasal isu ni kan.
Tepat sekali. Kualiti tu jadi kunci dia. Dan yang bestnya, bahan ni bagi cadangan spesifik macam mana nak tingkatkan kualiti tu. Antara yang utama, mak ayah atau penjaga kena join sekali masa anak guna gadget. Dia panggil co-viewing, tengok sama-sama. Atau co-play, main sama-sama. Oh, bukan pam-pam je lah. Bukan, kena terlibat. Borak pasal apa dia tengok, tanya soalan, tolong dia faham konteks. Benda ni secara tak langsung bina literasi digital dia. Faham nilai guna secara bijak. Lagi satu, pilih kandungan berkualiti yang ada unsur pendidikan, galakkan interaksi, elak yang laju sangat atau merangsang sangat sampai budak tu pening. Dan satu lagi langkah praktikal, wujudkan zon bebas skrin. Contohnya waktu makan, tak ada gadget. Atau sejam sebelum tidur, stop terus. Okey, itu semua konsep penting. Sekarang, macam mana nak buat benda ni hari-hari? Sumber ni ada bagi strategi praktikal untuk kita. Jom tengok satu-satu. Yang pertama, bina pelan media keluarga. Bunyi macam formal sikit, tapi idea dia simple je. Duduk bincang dengan anak-anak tu ikut umur dia lah kan. Pasal rules guna gadget. Bila boleh? Kat mana boleh? Contoh dia bagi macam kat bilik tidur tak boleh, waktu makan tak boleh. Bukan kita paksa je, tapi libatkan diorang sekali. Bahan ni ada sebut kajian. Dia kata elok kita cek dulu habit kita sekeluarga macam mana, baru buat plan yang realistik. okey, pendekatan sama-sama tu bagus. Strategi kedua, dia panggil aktifkan regulator masa skrin. Ini lebih pada letak had masa yang jelas lah kan, terutama untuk main-main. Betul. Kena ada had masa yang munasabah. Mungkin sejam untuk yang kecil, yang remaja mungkin fleksibel sikit tapi tetap kena pantau. Ada satu nasihat penting dia petik. Jangan jadikan gadget tu macam ubat penenang bila anak meragam atau bosan. Elak jadi digital pacifier lah orang kata. Yang tu selalu jadi tu. Sebaliknya, cuba jadikan macam ganjaran ke, lepas siap kerja sekolah ke, lepas main kat luar ke. Dan macam tadi, elak skrin sejam sebelum tidur. Jaga kualiti tidur tu. Strategi ketiga, ni kait rapat dengan kualiti tadi. Pilih kandungan sesuai dan terlibat sama. Kuatkan lagi idea co-viewing, co-play tu. Maksudnya bukan duduk sebelah je, tapi betul-betul join. Ya, kena aktif join. Tengok sama-sama, main sama-sama. Lepas tu tanya soalan. Apa awak rasa pasal watak tu? Betul ke info ni? Macam mana nak cek? Benda ni tolong bina fikir kritis orang. Penting tu dalam literasi digital. Sumber ni tekankan juga. Pilih apps atau video yang interaktif. Bukan tengok pasif je. Cari yang support belajar, kreativiti. Strategi keempat ni bunyi macam basic je, tapi zaman sekarang ni memang kena ulang sebut. Galakkan aktiviti luar skrin. Ini sangat-sangat kritikal. Walaupun nampak macam logik akal je kan, tapi sebab gadget banyak sangat, kadang kita lupa pentingnya aktiviti bukan digital ni. Bahan ni ingatkan, pastikan anak cukup masa main bebas. Main masak-masak ke, main lari-lari ke, apa-apalah. Cukup masa jumpa kawan depan-depan, cukup masa gerak badan sampai berpeluh, cukup masa baca buku betul. Buku fizikal tu. Ya, semua ni bantu otak, skill sosial, emosi dia yang skrin tak boleh ganti. Mesej dia jelas, teknologi ni patut melengkapkan je, bukan ganti semua pengalaman hidup anak tu. Dan yang terakhir, nombor 5. Yang ni mungkin paling challenge untuk kita orang dewasa ni. Jadi contoh teladan. Yang ni kadang kena kat batang hidung sendiri kan. Memang, anak ni kan dia belajar tengok kita. Kalau kita sendiri asyik hadap phone masa dengan keluarga, masa makan, masa borak dengan dia, apa mesej kita bagi kat dia? Susahlah kita nak set rules kat dia kalau kita sendiri tak ikut. Sumber ni kaitkan benda ni dengan nasihat pakar juga. Jadi, kuncinya konsisten. Rules tu untuk semua dalam rumah, termasuk kita. Semua strategi ni memang praktikal. Kupasan kita ni sentuh sikit juga pasal konteks kat Malaysia, sebab mungkin ada cabaran lain sikit kat sini. Petikan dia sebut pasal akses gadget kat Malaysia ni agak tinggi. Maknanya anak-anak kita mungkin terdedah lagi awal. Ya, akses mudah tu satu hal. Cabaran lain, isu pengawasan. Mungkin lagi susah sikit kalau mak ayah dua-dua kerja, masa terhad. Atau kalau anak dah ada gadget sendiri dalam bilik, lagilah susah nak pantau. Betul tu. Lepas tu,
isu kandungan lagi. Banyak apps, game, video dari luar. Kena cek betul-betul sesuai tak dengan budaya kita, umur anak kita. Mak ayah kena rajin tapis sikit. Satu lagi, kat sekolah, taska pun dah banyak guna teknologi kan. Jadi fokus pada kualiti guna tu jadi sama penting atau lagi penting dari kira masa je. Jadi sebagai langkah ke depan, bahan ni cadangkan kena ada kerjasama lah antara sekolah atau taska dengan mak ayah. Biar sama-sama tegakkan guideline tu. Ya, biar selari mesej yang anak dapat. Kat rumah macam ni, kat sekolah pun macam tu. Jadi lepas kita teliti semua ni dari sumber bijak digital ni, apa rumusan besar dia? Bagi saya, mesej utama dia jelas lah. Bukan pasal nak haramkan terus. Itu macam tak realistik, rugi pula potensi belajar dia. Tapi lebih pada pengurusan pengawalan yang bijak. Saya setuju. Intipati dia, kita kena buat pilihan yang sedar, yang terancang pasal peranan teknologi dalam keluarga kita. Kena lebih utamakan kualiti interaksi anak dengan skrin tu bermakna ke, interaktif ke, sokong belajar ke, buat sama-sama ke, bukan obses kira jam minit je. Dan paling penting, kena aktif jaga, pastikan ada cukup ruang dan masa untuk aktiviti bukan skrin yang asas untuk perkembangan holistik dia. Hubungan manusia, main fizikal, explore dunia luar, imajinasi. Dan jangan lupa peranan kita sendiri sebagai contoh. Kena tunjuk contoh guna teknologi yang seimbang, bertanggungjawab. Matlamat akhir dia, macam sumber ni kata, nak bantu anak kita jadi bijak digital. Bukan pengguna pasif je, tapi yang kritis, boleh buat pilihan, guna teknologi dengan selamat, beretika dan produktif. Sebagai penutup lah kan, satu benda untuk anda fikirkan lepas ni. Selain kita set had, masa, pilih kandungan semua tu, macam mana kita nak proaktif lagi pupuk skill fikir kritis dalam diri anak tu masa dia layari dunia digital? Macam mana nak bagi dia kebolehan untuk soal apa dia nampak, nilai sahih ke tak, kesan manipulasi, faham perspektif lain ke online tu? Skill ni akan jaga dia lebih dari sekadar kita pantau fizikal dia. Itu satu soalan mendalam sikit untuk kita renungkan sama-sama.